Kalaulah saya scan wanita ni, 100 wanita, 70, lebih kurang 70 orang tu ada fibroid. Sekarang kita beralih topik lah pula, doktor. Okay, kita nak bercakap berkenaan dengan fibroid pula, doktor. Fibroid. Okay, saya ada banyak sangat kawan-kawan yang bercakap pasal dia orang terkena fibroid. Okay, ada fibroid. Okay, so mungkin doktor boleh bagi tahulah. Okay, fibroid tu apa sebenarnya, doktor? Sebab saya pun tak berapa nak tahu sangat fibroid tu apa. Yang cuma kita tahu ada fibroid kat dalam tu. Dia macam ketumbuhan ke apa tu, doktor? Pernah scan tak? Saya rasa lah saya scan masa saya pregnant ni dulu. Tak ada lah. So kenapa saya tanya? Sebab kalaulah saya scan wanita ni, 100 wanita, 70, lebih kurang 70 orang tu ada fibroid. Serius lah, doktor? Sama ada kecil, besar, mendatangkan simptom ataupun tidak. Memang ada, doktor? Kebanyakan orang ada, cuma ada simptom ke tidak. Dia fibroid ni bukan kanser. Asalnya dia bukan kanser, dia adalah ketumbuhan dalam dinding rahim. Oh, okey. Yang disebabkan oleh sebenarnya kita tak tahu, tapi kita dalam kajian kita, orang yang terdedah pada estrogen yang lama tu. Estrogen dia berkaitan dengan estrogen. Estrogen. Kalau tak ada estrogen, dia pun tak tumbuh. Oh, okey. Right. So dia berkaitan dengan tu. So dia tidak menjadi kanser sehinggalah bila mencapai usia yang menopause ke tu, risiko kanser tu naiklah lebih kurang 1%. Peringkat awal kadang-kadang tak ada siapa pun tahu dia ada fibroid kecuali dia scan. Oh, okey. Sebab tu saya tanya scan tak lagi. Kalau tak scan tak tahu. Kena scan dulu. Tetapi ada beberapa orang yang ada simptom. Apa simptom dia? Sakit bila haid yang banyak. Oh, okey. So ni dua ni dah cukup dah membuatkan dia datang ke hospital, doktor scan, kebarangkalian untuk dah jumpa fibroid tu sangat tinggi. Sebab bila setiap kali kita period, perempuan datang haid, sakit tu memang selalu perempuan rasa, sebab dia pun tak tahu sama ada tu sakit apa, sakit senggut ke. Betul. Okay, bila kita macam sakit tu, senggut tu kita anggap macam biasa ni. Biasalah senggut. So mungkin tu adalah dia punya senggut ni ada dua jenis. Satu senggut kita panggil PMS kan, selalu dia sebut premenstrual tu kan. Dia sebabkan oleh ada hormon dekat situ membuatkan rahim tu mengecut untuk control bleeding. Tu okey. Tu tanda-tanda, boleh dikatakan tanda-tanda orang tu subur lah. Tetapi ada yang sakit bila haid tu, daripada mula haid sampai habis haid, lepas haid pun sakit lagi. Tu adalah berkaitan dengan sama ada fibroid atau adenomyosis. So fibroid ni kadang-kadang dia tak menjadi, dia akan membesar saja, dia tak mendatangkan apa-apa simptom. Yang kita banyaknya datang turun darah banyak ataupun sakit. Tetapi simptom lain berkaitan dengan saiz. Kadang kita tengok orang tu jalan macam perut pregnant besar kan, tapi sebenarnya tak pregnant. So kalau kita tengok dekat mana-mana macam mana-mana media sosial kan, kadang orang tu dia tak sedar pun dia ada fibroid. Tahu-tahu perut dia dah besar. Dia tak tahu pun dia ada fibroid, tapi kita check, kita tengok bila ada simptom, sebab dia tak ada simptom, kebanyakannya tak ada simptom. Macam kita sendiri yang tak boleh rasa ke benda tu sebenarnya ni lain macam. Ada setengah orang boleh rasa bila perut dia semakin besar. Kadang-kadang juga dia rasa perut dia besar sebab obes. Sebab dia rasa obesity, cuma doktor je boleh check lah dia ada fibroid ke tidak. Kadang salah satu simptom lagi, dia kerap kencing, sembelit. Dia kencing, sebab pundi kencing kita ni kadang-kadang boleh tahan sampai banyak. Tapi sebab dia ada fibroid yang besar kat situ, dia tak tahan banyak. So kejap-kejap nak pergi kencing, kejap-kejap rasa nak kencing. Sebab pundi kencing tu, fibroid tadi menekan pundi kencing. Oh, kerap kencing pun salah satu daripada salah satu yang menyebab yang fibroid boleh menyebabkan kerap kencing. Fibroid juga bila dia besar, dia boleh menekan rektum kat belakang tu. Kita nak buang yang besar pun meneran. Dia sama macam pregnant jugalah, doktor. Kan? Sebab rahim tu besar kan. Ya, betul. Sebab tu kan orang tak tahu, sehingga kan bila dia pregnant kita scan, oh awak ada fibroid ni. Dia kata, saya tak tahu pun ada fibroid. Sekarang saya nak beritahu, tak semua orang ada simptom. Okey. Bila dia buat scan, kadang scan sakit lain, pergi scan
atau CT scan nampak ada fibroid. Kalau macam contoh patient tu dia memang kita dapat detect yang dia ada fibroid, dia memang boleh memang on the spot boleh buang ke doktor? Okey. Secara dasarnya tak semua fibroid tu kita kena rawat. Kalau fibroid tu tak mengganggu, saiz dia okey, tak ada simptom, kita boleh biar saja. Kita boleh tunggu saja. Biar saja, tetapi jangan biar macam tu. Datang baliklah doktor bagi 6 bulan ke, kita scan balik nak tengok saiz dia tu macam mana, nak assess balik simptom. Tak semua bila ada fibroid tu jangan takut. Ada fibroid, doktor akan bincang. Biasanya kalau tak ada simptom, biar saja macam tu. So kita memantau sama dia semakin besar, mendatangkan sakit atau tidak di kemudian hari. Probably mungkin dalam 6 bulan sekali. Sebab bila tak ada simptom pun, bila saiz semakin besar, dan kita risaulah ada sikit percentage tu nak bertukar ke arah kanser, terutama pada yang dah menopause, yang dah usia lanjut. Doktor, saya nak tanya satu lah. Sebab selalunya orang akan detect dia ada fibroid bila dia pregnant. Bila dia pregnant baru dia tahu yang dia ada fibroid. Sebab dia buat scan. Ya, betul. Dia buat scan baby, nampak ada fibroid. Lepas tu bila doktor detect ada fibroid kat dalam tu, doktor selalu akan cakap, tak apa, kita biar je dulu. Kita tengok sama ada dia akan mengecil atau dia membesar. Kita tak boleh buat apa pun masa kita jumpa fibroid, tak boleh nak buat apa pun. Kecuali kalau besar sangat, dia mengganggu pertumbuhan baby. Tu pun tak boleh nak buat apa-apa. So dia macam mana tu? Ataupun dia mengganggu proses kelahiran. Tak boleh nak bersalin berjalan ikut bawah, sebab itu alternatif dia caesar lah. Kena caesar lah. Tapi tak apa, kita tak boleh sentuh lah fibroid ni. Sehingga lepas bersalin, kita tengok, kita memantau. Kalau sebelum ni dia tak ada simptom, lepas bersalin pun dia tak akan ada simptom. So kita pantau saja. Tapi kalau dia memang setiap kali haid bleeding banyak, berketul-ketul, tu kita kena rawat. Masalah fibroid ni doktor, dia boleh mengganggu kesuburan wanita tak? Boleh, sebab fibroid ni berada di dalam rahim. Rahim, bila ada fibroid ni kadang-kadang dia punya permukaan dia tu dah tak cantik, dah distorted, bengkak-bengkok, tak sesuai untuk pelekatan janin tadi. Mungkin boleh pregnant, tapi nak lekat je kat situ ada fibroid, so tak jadi. So dari segitulah yang kita kena rawat fibroid tu dulu. Okey, faham. Boleh. Sekarang ni kita ada macam-macam kaedah untuk rawat. Ya, betul. Kalau doktor boleh share dengan kita apa kaedah-kaedah untuk rawatan fibroid ni. Alright. Kalau kita kena, pertama kita kena tengok umur. Nak menentukan kaedah ni, kita melihatkan umur. Kedua, keperluan untuk simpan rahim untuk pregnancy. Ya. So kalau keperluan untuk simpan rahim pregnancy mungkin muda lagi, 30, 40 ke bawah macam tu, kita operate dan buang saja ketulan fibroid tadi. Kita panggil myomectomy. Ataupun sekarang the new technology, kita pakai microwave. Microwave di mana kita kecutkan dengan menggunakan microwave tadilah. Tapi kalau dia ada simptom, umur pun dah lanjut, bukan kategori nak bersalin lagi, kita selalunya kita lebih kepada hysterectomy. Maknanya kita buang rahim tu dan kita termasuk dengan fibroid tadi. Sebab rahim pun pada ketika tu mungkin tak ada nak pregnant lagi, dah umur 50, 60 kan, daripada mendatangkan masalah simptom kepada dia kemudian hari, kita suggest macam tu. Tapi kalau keperluan simpan rahim untuk pregnancy, dia tak cukup lagi, anak saya 5, saya nak beranak lagi, kita keep, kita simpan, kita guna kaedah yang mana rahim tu dikekalkan. Cuma kita buang fibroid saja ataupun kita kecutkan dengan microwave. Tapi saya nak ingatkan, risiko setelah kita buang fibroid tu, risiko untuk tumbuh balik tu ada. Lebih kurang dalam masa 2 tahun 3 tahun dia akan tumbuh balik.
30% akan tumbuh balik macam tu. Jadi kena lepas buang tu kena memantau lah, sama ada kalau nak pregnant cepat lah, dalam masa setahun 2 tahun lepas tu kena start pregnant, kena proses pregnancy tu. Kalau tidak kena selalu pantau doktor, dia boleh tumbuh balik. Ada yang sampai berkali-kali kita buang. Dia macam tak ada limit doktor, macam fibroid ni dia akan tumbuh kalau macam sampai masanya menopause, sampai masanya estrogen, hormon estrogen tu kurang, masa itulah dia akan start berubah bentuk, mungkin mengecut. Mengecut. So dia takkan nak tumbuh yang baru tu setelah tak ada hormon estrogen tu, kecuali makan ubat yang mengandungi estrogen. Hormon ke apa tu, dia akan stable, dia ada kat situ, hormon tu ada kat situ. Kalau betul-betul natural menopause, hormon estrogen tak ada, risiko untuk tumbuh tu balik tu kurang, tak ada. Tapi kalau dah sampai umur tu, ada yang sekarang ni makan hormon lah, kadang-kadang dalam maaf cakap lah, dalam preparation yang orang jual produk-produk ni ada hormon estrogen. Sebab tu perempuan lagi sihat. Itu estrogen tak kurang, fibroid tu ada kat situ lah. Okey, faham. So kita tak boleh ambil mudah lah dengan simptom berkaitan dengan fibroid ni, sebab kita pun tak tahu yang kita ni ada fibroid ke tidak. Saya pun tak tahu. Lagi tak scan lagi tu tak tahu. Kena datang scan juga doktor kan. Sebab tu orang bila pregnant baru tahu yang dia ada fibroid. Sebab dia scan baby tengok ada fibroid. Okey, faham. Kerap macam tu lah. So kena jumpa doktor lah untuk pemeriksaan lanjut. Okey, hari ni kita banyak sangat info yang kita dapat berkenaan dengan sakit orang perempuan ni doktor. Okey. Saya pun dapat banyak sangat knowledge lah. Daripada yang saya tak tahu, saya terus tahu. Okey, mungkin hari ni doktor boleh rumuskan sikit dengan apa yang kita sharekan hari ni doktor. Okey, terima kasih Puan Yana. Okey, terima kasih kena jemput saya jugalah kepada ni, sebab saya nak buka minda bahawa sakit puan ni bukan nak bersalin saja. Sakit puan ni merangkumi selain bersalin, haid, pengurusan haid, kanser, pengurusan menopause, macam mana nak hidup di usia muda dan di usia pertengahan dan paling penting di usia lanjut. Jadi kalau dan saya juga nak buka minda bahawa pengetahuan ini bukan saja kepada wanita, ya, yang pasangan tu, yang lelaki tu kena juga ambil tahu. Sebab tu dalam setiap wanita punya yang dah kahwin tu, 50%, 50% daripada masalah tu sebenarnya kena diambil tahu oleh suami juga. Sebab kita tak boleh serah pada ni, sebab kita adalah pasangan kita. Betul. Kita nak hidup tu, kita kena tahu bersalin proses tu macam mana, haid celaru tu macam mana, apa nak kena buat, sebab apa. Jangan leave it, tinggalkan kepada isteri. So suami kena tahu, kena ambil tahulah apa risiko kanser yang isteri kita ada. Betul kan. Macam mana nanti kalau dia putus haid, macam mana saya nak hidup dengan dia, dengan simptom lah putus haid lah dengan ni, macam mana bolehkah kehidupan seksual saya macam mana, so aktiviti seksual saya macam ni yang kita kena. Saya tujuan saya untuk buka minda lebih kepada para suami dan lelaki yang akan menjadi suami. Kan. So itulah saja, saya rasa bertuah saya dipanggil untuk sedikit buka mengenai, walaupun banyak lagi topik yang kita kan boleh bincangkan kemudian, bergantung kepada Puan menjemput saya lagi. Saya akan cuba ketengahkan topik-topik yang saya fokus, saya bukan pada isteri saja, suami. Itu saya niat saya. Sebab apa, kadang-kadang orang kalau sakit darah tinggi tu suami isteri tu dia tahu, kan, tahu dua-dua, sebab dua-dua dapat. Kalau sakit puan ni perempuan je dapat, so lelaki ni tak apa, it's not my problem, but actually itulah problemnya pada yang sepatutnya yang kita tackle. Saya suka share pengetahuan saya ni, pengalaman, yang penting pengalaman saya merawat dan sedikit pengetahuan yang Allah bagi, saya suka share. Saya suka share supaya semua dapat ilmu. Bukan sebab saya tak ada limitation sebab ini pakar sakit puan lelaki. Kalau tengok yang sini-sini yang semua kebanyakan lelaki, sebab kami share pengetahuan ni berdasarkan kepada pengalaman dan
pengetahuan. Itu saja. Okey, sebab saya dah rawat wanita ni dah hampir 30 tahun. Lama kan? Lama sangat. So daripada mula saya lepas jadi doktor tu, saya hanya merawat pasien saya semua wanita saja. Sehinggalah sekarang. Alright. Jangan lupa follow kami punya media sosial, Facebook, Instagram, TikTok. Just type saja Salam Senawang Specialist Hospital, okey, untuk dapat info yang lebih lagi berkenaan dengan perubatan daripada Dr. Syukiman dan juga doktor-doktor yang lain juga. Okey, terima kasih doktor sebab sudi meluangkan masa bersama saya dan untuk kita hasilkan podcast kita pada hari inilah. Terima kasih banyak untuk sharing. Hari ini banyak sangat topik yang kita dapat. Saya pun dapat banyak sangat ilmu baru. So saya harap doktor tak serik lah untuk bersama dengan kami lagi selepas ni. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya atas perkongsian ini. Insya-Allah saya dapat lagi ada rezeki, dapat lagi saya berkongsi pengalaman dan pengetahuan saya. Selama saya merawat wanita. Okey doktor. Okey saja. Okey, assalamualaikum.